Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya tu Cubeblogs 2009 guys. Alright guys, so pada video kali ni kita akan tengok POV horror lagi guys. Reaction video seram iaitu daripada True Horror Story guys. Kau tengok So kali ni kita tengok mengenai apa ni dia punya tajuk CCTV guys. Okay, CCTV POV. So tanpa masa jom kita start. Siapa ni? Oh, dia punya ni. By the way guys, kenapa korang mesti komen kenapa aku pegang mic? Sebab kalau aku tak sini aku tak dengar suara aku guys. Memang tak dengar suara aku confirm. So aku kena pegang mic. Tak apalah. Tengok je. Okay, let's go. Kalau mic jatuh tak apa lah, risau. Okay. Okay, let's go to let's shot. Oi, aku tak ada rumah aku pintu pagar macam tu guys. Best. Okay. Yes. Kita tengok apa tu? Okay, dia pergi dapur. Okay, dia pergi dapur guys. Okay. Itu cerita apa tu? Dia tengok True Horror Story guys. Mantap. Dia tengok True Horror Story guys. Sama kita tengok cerita dia tengok sekarang ni. Yang dia buat ni. Aku haus dah. Oh, cari kucing ni guys. Oh lah, kucing dia kat situ je kau miau-miau kat dapur tu apa? Okay. Tadi ada ni. Alhamdulillah. Sedap shoot. Benda. Makaroni ke nasi goreng tu? Tengok je lah yang wasyik dia kata tu. What's this glitch? Apa dia cakap tak faham? What is your problem? Weh, TV pun ada CCTV, shoot. Okay, tengok. Apa sih? Asal rumah dia ada CCTV tu? Aku rasa aku beli rumah dia seorang je dalam. Takkan nak hantu pula masuk CCTV ya guys. Aku tak baca doa tadi sebenarnya. Ada benda guys, ada benda. Oh, dekat situ. Kat sini guys, ada benda. Let's go. Apa benda dia tu? Tak ada pun. Tak ada lah. Sekejap. Kamera aku. Tak pasal. Tak nampak muka aku tadi. Sorry. Okay, tengok. Apa benda? Okay. Tak ada apa je. Okay. Pernah aku lengur pakai mic sini aku. Dia. Weh, terkejut aku syak. Oh, hantu tu depan dia. Ya Rabbi. Mic aku jatuh. Aku boleh. Sama balik. Tadi aku tak boleh belah iklan tadi tu. Okay, ni hantu dia. Pasal ada iklan Frozen ni aku rasa. Tadi ada iklan Frozen. Dia aku tak nampak. Jom. Tadi ada hantu cok kat situ. Ada? Kat CCTV ada guys. Kau pergilah makan tu. Tak makan pula. Jangan buang bazir tu. Oh, makan kat dapur.
Sorry. Okay guys, aku sebenarnya dah tengok kot. Dah tengok lagi, tapi seram lah. Janganlah pandang belakang. Pandang belakang. Berkat. Entah jam skip mana pula terkejut ni. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahullah. Baca ayat kursi kak. Janganlah buat saya takut kak. Ambil uduk kak, ambil uduk. Aku pula kena marah tadi. Wajah tu. Asal lain macam uyak dia. Ni apa tu? Kau punya apa tadi tu guys? Aku boleh tak takut dah bila tengok CCTV. Oh, dia kena minum air. Hilangkan dia punya apa tu. Rasa yang terkejut membuatkan aku terkejut. Janganlah jam sekali lagi, sumpah dah terkejut aku. Syarufang. Tak jelas pandang tu. Sumpah ke. Tadi kau tapi kalau dengar muzik juga cancur kan guys. Wish, sumpah lah. Aku ingat cerita ni sumpah tak seram doh. Guys, aku ingat cerita ni tak seram doh guys. First. Aku cakap mesti tak ada jump scare punya lah, confirm. Sebab tengok thumbnail ni dia macam bosan lah. Tapi sekali uish, dia kau jangan tengok thumbnail dia guys. Kau tengok dia punya video tu, sumpah seram gila. Dia memang tengok kau thumbnail dia memang tak seram tau. Orang bagi spoiler memang tak seram kau, tapi kau juga tengok sampai habis. Wih, seram dia tak ada guys. Let's go. Jump scare lah. Ish. Asal dia tak air panas cok? Oh, faham. Weh, ya Allah, hantu dekat situ rupanya. Oh, dia tak air panas supaya nak buang hantu tu. Buang. Hilang. Itu saja video kita pada hari ni. So jangan lupa like, share and subscribe. Dan komen lah video apa yang Qblogs nampak dah. Gaming ke, reaction video seram lagi ke, kata-kata ke, apa-apa lah. Itu je kot. Bye. Assalamualaikum. Ciao.